Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Epul, sekali lagi selamat datang ke channel Pod Maya. Let's go. Seperti biasa, sebelum aku nak mula, aku nak ucapkan terima kasih kepada subscribers baru yang mungkin perasan Pod Maya ni dah pun ada band-band baru, band lama. Kita orang pernah bawa juga gamers, kita pernah bawa usahawan. Dengan siapa pun yang kita orang rasa nak borak, kita akan bawa di channel Pod Maya. Jadi korang yang berkesempatan untuk episod-episod yang lepas dah tinggalkan komen, terima kasih kerana tanpa korang kita tidak berada sehingga ke hari ini. Road to 1K subscribers guys. Kita lepas ni doakan mungkin daripada 1000 kita akan bergerak ke 10,000, ke 100,000 dan one day kita akan dapat 1 juta subscribers. Amin. InsyaAllah. Okey. Untuk episod kali ni, band yang mungkin unik sikit nama dia dan korang kena dengar sampai habis kerana episod kali ni korang akan berkenalan dengan band yang kesemuanya sama. Sama dari segi apa? Kejap lagi kita borak. Talian terbuka, kita bersama dengan Bongsu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, sihat Sihat, Alhamdulillah. Pertama kali datang ke JB ataupun? Betul, ni memang kali pertama lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mula-mula sekali terima kasih kepada Pak Maya kerana menjemput kami. Alhamdulillah, kita orang memang bersyukur sangat dapat dapat persembahkan karya kami di Johor ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebagai band lah. Sebagai band. Tapi secara individu dengan JB dah biasa betul kan? Dari individu ada nak pergi Johor? Saya tak pernah sampai, tapi pernah lalu nak pergi Singapura tu. Lalu je? Lalu je, pass by. Dia buat rumah persinggahan je guys. Okey, kita nak cerita berkenaan dengan Bongsu. Sebelum kita nak tahu tentang Bongsu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Soalan klise jugalah. Ramai dah kenal tapi mungkin ada 1-2 subscribers yang baru nak berkenalan dengan korang. So mungkin boleh cerita sikit nama, dari mana korang jumpa dan sebagainya. Kita mula seorang demi seorang dulu lah. So, okay. Assalamualaikum semua. Kami Bongsu. So, saya adalah bassist kepada Bongsu. Nama saya adalah Zarif. Saya as vocalist dengan gitar rhythm. Nama saya Iman. Saya Umar, saya lead gitaris untuk Bongsu. Dan saya session drum sahaja untuk Bongsu. Okey. Terima kasih. Janganlah rasa dia nak tirikan. Nampak gajum mentang-mentang lah session ni macam tak ada. Dia tak ada istilah sessionis ke ahli mutlak ke, tak ada. Korang sama sebenarnya. Tapi yang bestnya diorang ni, diorang dah berpengalaman dalam bidang muzik. Sebab korang pun belajar muzik. Betul. Dekat mana kalau boleh tahu? Kami semua adalah student Aswara dan kami berjumpa di Aswara. Syarat tu Aswara. Datuk Aswara. Datuk Acu. Kerana melahirkan insan-insan yang hebat. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau bercakap tentang ilmu muzik ni, kalau kita nak definisikan ilmu tu, kalau ada yang berkesempatan rezeki belajar muzik, of course diorang akan dapat tahu lebih banyak ilmu lah. Tapi kebanyakan diorang ni tak ada rezeki nak belajar sampai ke sana, tapi lebih kepada by heart. So mungkin korang rasa by heart tu pun salah satu ilmu yang penting juga ke, ataupun korang nak kena gabungkan dulu kalau ada ke, ataupun nak kena belajar juga? Faham? Saya rasa ni jawapan boleh jawab Umar. Sejauh mana kau rasa Sejauh mana by heart kalau sebuah band tu kalau nak jadi profesional kena belajar ke, ataupun terus je dengan by heart tu? Tapi bagi saya lah, kalau boleh kita balance it out lah. Sebab walaupun orang tu tak belajar muzik, mesti dia akan gunakan juga basic of music tu sendiri lah. Ilmu tu tetap ada lah sebenarnya kan. Betul. Apa sebenarnya yang kau belajar dalam muzik tu Toge-toge tu ke? Toge-toge lah, betul? Toge-toge. Betul. Dia nama yang sebetulnya apa? Aku panggil toge je. Teori Note lah. Note lah. Music note. Music note. Sebab dulu zaman sekolah rendah adalah basic belajar daripada yang depan yang simple macam S tu kita panggil apa? Itu nama dia. Treble clef. Dia ada clef, dia dua. Satu treble clef, satu bass clef. Almaklumlah, umur pun dah lanjut. Nak belajar dah tak masuk. Jadi kita tanyalah orang yang dah belajar. Okey. Bongsu, kenapa nama Bongsu? Kenapa nama Bongsu? Sebab pada awal lah, cerita daripada awal lah. Alkisah dia sebenarnya start daripada kita orang basking. Bukan kita orang lah, saya dengan Umar je. Start daripada awal basking dulu. Sebab kita orang basking tu nak counter kita orang punya stage fear atas pentas lah. Sebab selalunya every SEM kita orang ada seminar persembahan. Jadi dekat U lah? Dekat U, betul.
Jadi bila ada seminar persembahan tu, kita orang jadi gugup atas stage. First time kan, first time ramai orang depan. Ada apa-apa yang jadi ke waktu tu? Adalah sikit-sikit kecelakaan dia. Adalah. Dia tak nak cerita guys. Tak apa? Lepas tu saya tak kenal Umar lagi masa awal-awal tu. And then lepas tu saya kenal dia slowly lah. Secara kenal pun agak mengejutkan. Dia datang makan kat kedai mak saya. Saya nampak dia, saya message dia. Lepas tu dia pun tersiap cari mana saya ni. Lepas tu dari situlah start kita orang rapat. Okey. Borak. Lepas tu dia dapat tahu saya ada basking dulu dekat area situ lah. Dia pun kata, apa kata kita nak try basking man. Betul. Dia So try mula berdua. Mula berdua je betul. Berdua je betul. Lepas tu kita orang pun start lah basking. And then tiba-tiba Zarif dia nampak kita orang basking. Sebab ada orang post story. Okey. Post story, lepas tu dia macam, korang basking kat mana? Macam best je. Macam nak join je sebenarnya ayat tu macam nak join je. Macam tu lah. Okey. Dia contact Umar lah untuk kata nak join basking tu. And then kita orang macam okey juga kalau Zarif join kan. Dia pun ada bakat yang besar. Nampak? Lepas tu kita orang pun try lah. Mula-mula 3 orang. Mula-mula tu saya main gitar, saya dengan Umar. Tapi ada 3 orang ni, saya nyanyi, dia main gitar. Tapi macam tak okey. Kita macam lah. Ada rasa macam tak lengkap lah. Lepas tu apa kata dia ada bass kat rumah. So saya dengan Umar pun kata, apa kata kau main bass untuk basking ni. Tu dia pun bawa lah bass dia. So, Okey. Lepas tu kembali balik, saya main gitar, Umar main gitar, Zarif main bass. Betul. Baru dapat betul. Walaupun saya main bass, saya sebenarnya adalah student gitar diaspora. Sama lah sebenarnya, kita orang 3 memang semua student gitar. Sebenarnya ada beza ke kalau main bass dengan main gitar? Dia punya feel beza, ke? banyak sebenarnya beza. Apa yang saya sedar, bunga dia kan beza. Betul lah tu, bunga Lagi shock main gitar lah. Ke nampak macam main bass ni macam dia masing-masing ada kelebihan dia. Soalan dijawab dengan Jawapan ayat-ayat selamat. Betul. Selamat. So bila daripada 2 tu dah ada 3. Daripada 2 dah ada 3. Kita orang pun teruskanlah basking tu macam biasa. Teruskan. Tiba macam mana So lepas kita orang dah selesa basking bertiga ni kan, Masa tu basking kat mana dekat Damansara Uptown bang. Ni adalah kedai ni lah, kepada kedai mak kepada Iman ni. So kita orang memang biasa kat situ. So bila kita orang bertiga ni dah macam dah biasa ni ada chemistry. Okey lah. So kita orang cari show first ni, kita mestilah tak ada orang panggil kan. Jadi kita bayarlah untuk main. Ada that system tu, ada pay to play kan. Oh faham. So kita ada macam Orang just nak dapatkan platform dulu. Betul. Macam nak dapat exposure. So kita jumpa macam satu independent punya organizer ni. Kita cakap lah kita orang nak perform. So alhamdulillah kat situ kita ramai dapat perform first Tu pun sebenarnya masih ketar sebenarnya main. Waktu tu kalau boleh kongsi, korang opening ada band lain juga ke? Dia sebenarnya macam organizer tu dia buat memang satu platform untuk memang artis independent. Boleh sebut tak? Boleh? Sila. So organizer tu adalah Komandang Zain. So mereka memang masih aktif lagi lah sekarang kan. Aktif lagi kan. So diorang menyediakan satu platform untuk this mana-mana independent artist yang macam nak cari tempat untuk start kan. So kita start kat situ. So dari situlah kita terjumpanya drama Fahmi. Tapi dia tak ada kat sini. Hai Fahmi. Fahmi. Kalau korang kalau kau tengah tengok ni, komen-komen sikit. Dia dekat Johor kan. Oh, dia dekat Johor. Dia ada show lain lah. Ada band dia. So complete lah berempat. Kat situlah Fahmi sebenarnya dia pun berminat dengan basking. Macam saya jugalah cerita dia. Kata best lah korang basking, nak join boleh tak? Betul. Dia start tengok daripada kita orang main dekat Komandang Zin tu lah. Dia datang kat situ tengok. After je show tu, dia terus contact Umar juga. Nak join basking boleh? Okay. Situlah complete 4 orang. Tapi tak jawab lagi soalan aku tu, kenapa bongsu? Kenapa bongsu betul? Dia pergi jauh, pusing. Jauh tau. Dia punya perjalanan cerita tu daripada bawa ke basking, kedai makan. Simple. Belum dapat lagi jawapan tu. Simpelnya memang sebenarnya kita orang 3 orang ni anak bongsu lah. Anak bongsu. So karakter sama. Betul. Sebenarnya nama bongsu tu dapat dari mana? Daripada dari mana? mak kita sebenarnya. Mak lah cakap kan, korang semua anak bongsu kan, kita bagi nama bongsu lah, senang lah. So nampak macam unik juga nama tu sebenarnya. Kita pun rasa macam power kat sebenarnya. Bongsu mudah.
Lepas tu orang nak ingat pun mudah kan, Bongsu. Simple. Walaupun nanti korang dah umur 50-60 tahun, tetap akan Tak dipanggil Bongsu. bongsu. Kau mana pun masih comel lah. Dia macam comel, bunyi macam bongsu, anak Kau las. mana pun tetap nak Bongsu lah kan, betul. Okay, so bila bongsu dah ditubuhkan, of course setiap band tu mesti akan ada lagu. So lagu pertama korang tadi sebenarnya aku sempat dengar waktu diorang sound check. Sejujurnya sebagai seorang listener, lagu dia sedap. So siapa yang mencipta lagu tu? Sorry. Siapa yang mencipta lagu? Saya Umar yang cipta lagu tu. Cipta Dah ada lagu tu, idea bunga-bunga dia sebelum band. Lagu dia tu masa memang betul-betul awal permulaan band tu, saya on the way buat lagu tu. Lepas tu ambil masa berapa lama? Lama Lama. Nak develop tu lama. Bukan sebab apa bang, sebab memang kita orang pun memang busy belajar. Jadi banyak benda nak fokus. Time tu lah tengah intern. Betul. Mana sempat nak tulis kan, betul. Kita orang busy dengan kelas juga. So masa untuk buat tu agak sukar sikit lah. Melodi dulu ke lirik dulu? Melodi dulu. Tapi masa first verse dulu dapat, masa mula-mula tu first verse dulu dapat. Lepas tu tak sambung sebab busy. Lepas tu siapkan dengan band sekali lah. Dan untuk pengetahuan korang, diorang ni kalau aku boleh kategorikan dia sinonim dengan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang sekarang tengah trending. Sebab sekarang kalau kita sejujurnya tengok market dekat Malaysia ni dah mula Betul naik bang. dengan lagu-lagu Betul. galau apa semua lah. Betul. So korang naik ni pada waktu yang tepat tau. Sebenarnya memang itu adalah niat kita orang lah. Kita orang macam memandang market tu ke arah situ. So apa kata kita buat benda yang orang nak, yang orang demand. So alhamdulillah dapat benda tu hasilnya. Apa waktu kau tulis tu, bila kita menulis tu kan kadang kita ada pengalaman diri sendiri, pengalaman kawan-kawan ke apa ke. Waktu kau menulis tu, syok-syok menulis, dari mana datang idea tu? Cerita tu macam Cerita dia tu sebab ada situasi yang tragedi yang terjadi lah sebenarnya. Kira lagu tu cerita pasal diri sendiri juga lah. Lagu ada kait dengan diri sendiri jugalah. Faham. Apa ceritanya? PM tepi lah. Cerita dia boleh cerita. Oh boleh? Boleh? Boleh cerita. Boleh. Okay. Ni nak dengar ni. Jangan lebih-lebih bahaya. Lebih-lebih bahaya. Cerita dia sebenarnya pasal simple dia untuk orang senang faham. Ada orang yang kita sayang minta kita berhenti buat sesuatu yang kita tak suka. Kita suka, sorry. Yang kita suka. Okey. Tapi benda tu benda yang negatif lah. Okey, faham. Macam lebih kepada addiction lah. Faham. Dia contohnya kalau kita lelaki ni kita ambil yang tak terlalu jahat lah. Kaki game. Betul. Betul. Lebih kurang Bukannya betul, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Contoh dia macam tu lah. Contohnya kalau abang nak main game. Bila pergi dating main game, dekat rumah main game. So disebabkan orang Isteri yang abang tersayang marah tu, tiba-tiba kan. So disebabkan orang yang tersayang tu kita sanggup tinggalkan macam tu lah. Betul. Betul. Kesanggupan seseorang tu untuk meninggalkan benda yang dia Yang suka, kita suka. Untuk kebaikan orang yang disayang. Betul. So message-nya tu korang kena tahu tau. Dalam kita borak-borak ni ada mesej-mesej yang korang rasa positif tu korang ambil. Korang rasa macam negatif tu korang dengar lalu buang, ambil pengajaran. Sebab kadang-kadang kita ni taklah baik, masing-masing ada masa silam apa semua kan. Dan masa silam tu lah kadang-kadang kita boleh jadikan lagu, kita boleh sampaikan mesej dan sebagainya. Okey, Setuju. kalau bercakap tentang lagu, bila lagu tu dah ada, so bila korang dah pergi ke event-event dan sebagainya, korang ada bawa lagu cover, korang ada bawa lagu original juga. So penerimaan kali pertama korang show tu, of course ada fan-fan yang baru kenal korang apa semua kan. Korang ada nampak macam terus diterima ke ataupun ada yang beberapa kerat tak suka dengan cara pembawaan korang ke? Of course lah netizen ni mungkin ada yang kecam, mungkin dia kata band tak boleh pergi jauh lah, tak payah nak teruskan lah, ada tak? Dia kalau pada awal tu sebenarnya kita orang dah bawa lagu ni main live show sebelum dia release lagi. Lagu Ori tu betul. Kiranya pada awal tu netizen nak terima tu susah sikit sebab kita orang tak ada release kat mana-mana. Jadi diorang pun tak boleh nak dengar, diorang kira dengar time show tu je. Tapi tak ada negatif komen apa-apa pun. After dah release pun tak ada negatif komen. Masih semua okey lagi. Alhamdulillah lah. And penerimaan orang pun, penerimaan orang-orang terdekat, kawan-kawan pun alhamdulillah semua support. Nak cakap terima kasih juga dekat kawan-kawan, keluarga semua sebab terima kita orang punya karya. Lagi?
Dia main tolak je macam aku pun nak tanya sambung soalan. Sebab selalunya soalan ni aku akan tanya kepada vokalis band-band. Bila bercakap tentang vokalis suara sedap, event, kadang-kadang ada EO yang hanya panggil seorang tanpa band, hanya nak solo ataupun nak vokalis saja. Korang okey ke ataupun dah buat perjanjian mati ke? Ataupun nak panggil aku kena panggil dengan band sekali ke? Tak ada. Ni kalau soalan ni, perjanjian dia adalah kita orang dah decide masing-masing lah, dah discuss sama sendiri bahawa kalau nak session dekat tempat lain, tak apa, boleh. Kita orang tak halang pun sebab rezeki masing-masing, betul. Dan kita orang pun cakap kalau ada nak pergi session dekat tempat lain ke, bagi tahu dulu awal-awal. And kita orang pun bagi je, tak kisah. Janji tak clashing dengan Bongsu punya show lah. Tapi kita orang tiga ni memang prioritaskan Bongsu. So kalau ada clashing dengan show lain selain Bongsu, promote juga Bongsu? Tak, kita orang prioritaskan Bongsu dulu. Contoh kalau Zarif dia ada show lain pada hari ni, wah, Bongsu pun ada show pun hari ni, dia akan prioritaskan Bongsu dulu lah. Fahmi dengar tu. Kena prioritikan dulu Bongsu. Dia Fahmi tu dia okey. Dia okey. Dia okey. Lepas tu kita ada Alip. Alip dia diam je dia. Kejap lagi aku bagi soalan, jangan risau. Kejap lagi bagi soalan. Okey, reference korang untuk band. Reference untuk Kita ambil yang kecil dulu lah, yang Malaysia, yang okay. Indonesia sebelah-sebelah, sebelum kita pergi ke international. Malaysia Malaysia Ada Indonesia mah. lah, Malaysia Indonesia Singapore. Ada mah dari dulu lagi kau minat mah. Kita semua lah. Apa tu? Hujan aku kan. Hujan ni sebenarnya Hidup no. Hujan ni merupakan satu idola lah untuk buat kita. Sebab satu cara dia ni lah, cara dia macam mana dia boleh together with the band tu sampai ke hari betul. ni tu. Lepas tu dia orang independent. So kita orang pun nak contohi benda tu. Betul. Nak cuba ikut lah. Sebab kita memang, kalau boleh, kita orang ni memang suka jenis yang buat semua sendiri bang. Kita orang suka belajar benda-benda yang selok belok ni kan. Detail-detail kecil ni pasal royalty, pasal macam mana nak manage band ni kan. So kita orang, alhamdulillah, Hujan ni memberi itulah, memberi ilmu juga kat kita sebenarnya. Untuk international, adakah korang sama macam Simple Plan ke? Untuk international, mostly sekarang Siapa yang korang dengar untuk jadikan reference untuk sound korang? Untuk lagu JK2 tu, masa tu kita orang banyak dengar Wave to Earth. Band dari Korea. Okay. Jadi banyak lah dengar sampai masuk dalam kepala otak. Keluar pun keluar pun sound macam tu juga, lebih kurang lah. Betul? Setuju? Sound-sound Korea keluar juga. Betul. So bila dah ada reference, mesti korang nak jadi, mungkin kalau tak sama pun dalam 90, 85, betul. 10 Seakan-akan sebab kita tak boleh nak nafikan orang Malaysia ni dia senang terpengaruh dengan muzik luar. So nak tak nak kita kena ikut the trend jugalah. Okay, bila bercakap tentang reference, kita dah tahu korang dah ada artis-artis yang korang suka. Tapi kalau dia beri pilihan untuk collab, mainstream dapat peluang ke radio dan sebagainya, siapa artis yang korang rasa korang nak bersama dengan Bongsu? Perempuan ke lelaki? Kalau lelaki siapa? Kalau perempuan soalan siapa? ni individu lah, masing-masing ke Boleh? satu Boleh? band? Boleh? Sebab mungkin masing-masing Tak ada lain kan? Kalau saya kalau international, negara sebelah je kot, Indonesia. Okey. Dia nama satu band tu Perunggu. Saya Siapa? memang minat Perunggu nama band okey. tu. Band baru lah. Lepas tu kalau Malaysia, mungkin Noh kot. No juga Noh. No. Sila ambil Bongsu. Oh aku lah. Kalau saya sendiri nak collab apa salahnya kalau kita collab yang power-power kat Malaysia kan? Apa salahnya? Tak ada yang masalah pun. Siti Nurhaliza. Why not? Kan? No pun pernah collab. Why not? Betul. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Hujan pun pernah collab dengan Siti Nurhaliza kan? Mana tahu kan apa jadi, kita tak Mana tahu. tahu rezeki. Oi kau abaikan bunyi-bunyi tu sebab kita bersiaran secara langsung dekat luar. Ada lagi? Drama lagi tadi senyap sepi je tu. Tapi kalau saya, kalau bersama dengan Bongsu, kalau international saya rasa Juicy Lucy kot. Tapi kalau lokal, Bongsu X OAG. Tapi OAG? itulah. OAG. OAG ya. Okay.
Dia jangan tengok lama sangat tu. Kalau international, saya sendiri nak collab dengan 420 dengan Pamungkas lah. 420. Pamungkas. Sekarang tengah trend Mangu pula. Betul. Kalau untuk lokal pula, Hujan lah. Hujan, memang band. Semua lelaki Betul. Seorang je Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tapi tak salah. Kadang-kadang bila kita bercakap ni, kadang jadi satu doa. Mana dah tahu dimakbulkan. Amin. Okey, sepanjang perjalanan korang, ada tak benda-benda yang korang rasa mungkin memalukan ke, ataupun mungkin tragedi tu korang tak boleh lupa sepanjang show ke? Selain nervous, gugup, gigil tadi tu, pernah bergaduh dekat belakang stage ke? Tiba-tiba dekat tadi, "Woi, kau tadi main salah kau tahu tak?" Pernah? Takkan ni tak ada gear. Alhamdulillah kita orang ni bukan jenis yang bergaduh lah kan. Alhamdulillah. Paling-paling malu pun atas stage, kat mana ni? Salah main. Ada lah. Salah kau. Salah kot pada. Betul, benda macam tu memang terjadi lah sebenarnya. Dia kira macam sama ada penonton tu perasan ke tak perasan je. Untuk tahun 2026 kau ada plan untuk lagu Inggeris ke, ataupun semua nak lagu Melayu ke? Plannya lagu Melayu juga, tapi still in the process lagi. Masih mungkin dalam 30% lagi lagu tu. Mungkinan nak keluar bila Agak-agak macam dalam tahun ni akan ada lagu baru lagi lah, InsyaAllah. So sekarang ni kalau diberi peluang untuk event-event, korang still main lagu-lagu cover dulu. Main lagu. Kebanyakan EO akan minta korang lagu cover. Betul. Setakat ni macam tu lah. Dan ada lagu original yang tadi tu lah. Ada juga. Kalau diorang nak cari dekat Spotify, dekat YouTube, semua dah ada. Ada. Semua platform digital semua ada. Kalau korang rasa macam nak dengar apa yang aku masukkan sedap tadi tu, korang kena dengar. Dan korang kena cari dekat semua platform digital. Sebab sekarang mudah di ujung jari. Kalau zaman dulu kan nak kena ada CD, nak ada kaset. Okey, aku nak tanya sebab kau yang banyak menulis lagu kan. Sekarang ni bila bercakap tentang teknologi, soalan ni aku bagi dekat semua band tau. Sebab aku nak dengar pendapat masing-masing. Kita ada pelbagai sources yang boleh untuk buat lagu. Korang semua tahulah ada AI dan sebagainya. Betul. Kau guna tak, ataupun korang rasa benda tu merosakkan industri? Saya guna, tapi bukan untuk buat lagu secara macam fully lagu tu. Maksudnya saya akan guna as a tool lah. Macam contohnya saya dah dapat structure dia, cuma macam nak kemaskan sikit ke macam tu saya rasa sesuai guna AI tu macam tu lah. Daripada buat lagu guna AI fully tu, dia rasa macam jiwa tak ada kan. Tak rasa manusia kan. Dia rasa robot. Rasa robot tu lah. Patutnya lagu tu sedih, tapi sebab AI yang nyanyi, lagu tu Dia jadi happy. Tak kena macam tu. Betul juga. Dia tak sampai. So boleh guna. Boleh guna. So kau tak menafikan AI tu boleh guna lah. Boleh guna. Sebagai composer. Betul. Sebab sekarang kat YouTube banyak composer AI. Adalah banyaklah apps, tak perlulah aku mention, korang sendiri tahulah. Tapi korang nak guna ke tidak, macam Umar cakap, kalau kau rasa nak guna untuk reference dan sebagainya, tak salah. Okey, kita nak borak panjang sebenarnya. Aku dah dapat producer dah tunjuk tadi gini kan. So kita nak terus landing time. Kita dah masuk 2026 awal tahun. So perjalanan korang ni nampaknya graf dia agak laju juga naik. Daripada first show, dapat lagi event-event yang sebagainya. Dan korang pun fanbase korang mungkin dah ada fanbase ke, ataupun baru nak create ke? Ada lah, tapi The Bongsus ke? ada tapi tak besar lagi lah, masih kecil. It's okay. Apa nama? Tak ada nama lagi. Korang nak kena create satu nama untuk fan korang, mungkin nak communicate ke, atau nak tukar-tukar cerita ke? Betul. Dah ada planning. Siapa ada idea untuk nama tu, boleh lah komen. Boleh komen sikit. Komen kat Mana bawah. tahu kita orang boleh ambil. So boleh buat nanti grup Telegram ke apa ke. Okay, bila kita dah sampai ke hujung, of course kita nak bagi message jugalah kepada adik-adik lepasan SPM. Sebab korang pun belajar muzik apa semua kan. Mungkin ada adik-adik yang minat muzik, nak belajar, nak jadi macam korang. Tak kisahlah dia seorang pemain drum ke, dia seorang gitaris ke, keyboardist ke, pemain saxophone sekalipun, terpulang kepada minat korang masing-masing. Cumanya kita nak sampaikan message daripada setiap seorang bongsu. Kenapa korang jangan pernah give up untuk jadi someone dekat Malaysia. Macam tu cerita. Sebab ada yang give up ni, ada yang kena kecam sikit dah. Terus rasa macam nak menangis dan sebagainya. So seorang demi seorang lah. Untuk adik-adik lepas SPM yang nak jadi, mungkin ada yang mengidolakan bongsu juga, macam mana korang mengidolakan Noh dan juga Hujan. Mungkin ada yang mengidolakan bongsu. So mungkin ada message untuk adik-adik. Saya dulu. Okay, bagi saya sendiri,
Kalau korang nak buat apa-apa pun tak kisahlah, muzik ke, nak jadi chef ke, nak jadi apa-apa pun, biarlah buat kerja tu ikhlas dari hati, dan ambil pun dari sumber yang halal. Dan buat semua tu jangan fikir nak ada, macam apa panggil tu, macam apa panggil tu dia macam Apa? kita buat balik, kita buat something, kita nak return balik. Bukan mengharapkan lah. pulangan. Just buat ikhlas, cukup lah. Janji hasil kerja kita tu kita puas hati, dan kita pun senang hati lepas dah release lagu ke, kita pun dah senang hati. Tapi jangan ikhlas sangat, dik. Takut nanti kata saya bayar awak seikhlas hati je lah. Itu ni. Ya, itu lain cerita. Risau kadang ikhlas ni. Pandai-pandai lah, betul. Okay. So jangan mengharapkan pulangan dululah. Okay, faham. Tu mesej yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, dalam hidup ni mesti ada cabaran. So kita kena tempuh juga cabaran tu, walau apa pun yang apa, yang macam menghalang kita. Tapi kalau kita memang betul-betul minat benda tu, kita jangan sesekali give up lah. Biarlah gigil ke, nervous ke, jalan terus. Betul. The show must go on. Okay. Mesej ketiga. Mesej yang ketiga, betul lah. Sama macam apa yang Iman cakap, Umar cakap. Tak nak lah sama. Tak ada. Lain. Dia kira mesej dia tu sama lah kan. Okay. Kau mana pun hidup ni, kau mana pun memang ada cabaran dia. Kita kena kuatkan diri. Tapi bila untuk menghadapkan cabaran tu, kalau kita ikhlaskan dari hati, InsyaAllah lah dipermudahkan. Tu dari saya lah. Okay. Soalan khas untuk kau, sebab kau korang bercakap. Mesej untuk adik-adik yang nak main, tak kisah instrumen, tapi duit tak ada, mak bapak tak support, Duit tak ada. kena marah, tapi minat, macam mana? Nak main gitar tak ada, nak pinjam orang, member tak bagi. Mesej tu dah. Macam mana tu? Takkan nak lawan cakap mak. Tu kan. Kepada adik-adik yang macam sangat minat, tak kisahlah korang nak main apa ke, nak main muzik, melukis, apa-apalah, tapi korang tak ada tools, tak ada apa-apa. Saya rasa better korang ikut je cakap mak korang. Ui, dia terus Sebab saya susah sikit lah pasal mak ni. Oh ya Dia sebenarnya macam gini, dek. Ni abang tambah. Sebenarnya mana ada mak bapak yang nak anak dia tak berjaya. Contoh kalau korang tengok gamers lah, dia sebenarnya mak bapak ni satu je, korang buktikan je. Betul. Kalau korang dapat buktikan kepada parents korang berjaya dalam bidang tu, InsyaAllah parents korang akan support. Tengok gamers, macam salah satu contoh SRG kan. Kalau korang tanya setiap seorang tu, diorang semua, mak mana yang tak marah kalau tengok anak main game, tapi diorang dah buktikan achievement diorang. Sama juga macam muzik, walaupun korang main tu senyap-senyap dulu, pinjam member punya ke kan, one day korang buktikan dekat parents korang. Macam ni contoh, korang-korangnya dapat main show ke apa ke, parents korang akan support. Tu je. Okay, terima kasih banyak untuk Bongsu. So apa-apa yang mungkin nak cari tahu tentang korang, IG, Facebook, TikTok semua. Okay, kalau nak cari kita orang, boleh cari kita orang dekat IG, iaitu bongsu.wav. Sama juga dengan TikTok, bongsu.wav. Kat YouTube pun ada juga, tulis bongsu.wav. Bukan? Silap, Bongsu Band. Bongsu Band ada kat YouTube. And lagi, ada apa? Jangan lupa untuk dengarkan lagu kami yang baru ni, Jika Itu. Bertajuk Jika Itu. Jika itu yang kau minta, harus kau relakan seluruh jiwa. Harus kau relakan semuanya. Kalau itulah yang kau nak, bahasa kau tu, kalau itulah yang kau nak, aku buat. Baik, terima kasih kerana menerima undangan daripada Pak Maya dan juga Pot Maya. Pot Maya sentiasa mendoakan kejayaan Bongsu. Semoga akan menambah lagi koleksi lagu-lagu yang hebat dan menaikkan nama Malaysia di luar. Dan kalau dah berjaya, jangan lupakan kita orang. Amin. Baik, untuk korang juga, jangan lupa terus subscribe channel ni, tinggalkan komen dan bagi tahu kita orang band mana lagi yang korang nak untuk kita orang bawa dekat show. Dan korang boleh juga bagi cadangan band-band mana yang korang rasa patut kita orang bawa dekat event. Sampai dekat sini dulu, kita akan jumpa lagi di next episode Pot Maya. Bye-bye.